dalam bahasa sumpah lah kambiang adik nak manggili. Pado kambiang dan nacok mati. Bayi janganlah. Bayi dia nak duit dia. Tak kata nak kena bayi utang mah. Yelah bara lama kan lek. Dia nak duit dia. Pilih kiceng kang bila ada pitih dan bayi dah. Ya pilah doang pitih tang sudah jual kambiang antang mah. Tekol. Tu bilu kang bayi kah? Syek bayi syek pitih syek. Dan pitih dia minta kareh lang dari Den. Pakak mah syek bayi syek Den. Deh. Minta utang dia lang kareh. Asu yang ama. Nanti bayang lai. Iyalah lah. Nyak dia pun bersih mak. Ang mana pangku ikut ko baru den tanam baru itu ang pangku Ang asal mencucuk-cucuk batanyol baca assalamualaikum lo. Ulang itu lah. Ada yang kerja soto lo kerja. Ko baru den tanam baru ang pangku lo tu. Masuk adalah assalamualaikum tu doh. Ko masuk. Assalamualaikum mak. Salam. Nyak dia mana mak? Ko pangku tu berterhati. Ang masuk lah terhati dan ang jadi contoh. Johanan lain kemana-kemana lain. Tiba sih kau nak jadi contoh anda. Mak. Halai. Tak kiranya mak. Ang piti seutak. Habis dia mak. Sebanyak tu kemenakan kawang taroro sayang dengo. Jangan tiok sabanta baru tadi pagi yang minta. Atu tiba kini minta lo balik. Tapi pagi tadi nak ladu dia. Ang manyawe julai. Mama kau orang kayo bana. Hah? Ndak kan? Harus mengerti Jul. Jangan mentang-mentang sayang dengan kawang tu ang belantiangan lo kamu. Kau ketahu na lain bah yang tu. Pikir-pikir tu Jul. Marai taruh mak marai. Marai taruh. Ang yo ndak do siketi Allah ang samuang. Ang kurang ajang. Tu contoh tu. Kawan dia. Inyo nan bayi aja nan kain tiru. Nan buruk aja nan tiru. Aneh, tiba menyelon-nyelon dong, untung nilai jawaan. Kalau orang sama orang lain, dipacarian tu. Berapa beti? 20. Utang saya ke detik tina sebelah lo di. Dia banyak utang di sini mah, tak selekenyo. Angkat lanjut mangku atau dia ke bayi? Jadi berani. Jadi lanjut. Lain apa? Tak paham. Tu kemanakan. Tu yo kemanakan kan jadi contoh dia. Antarin dia. Kau minta sih ke tina tu ya. Hutang je dia nyuruh si mamak ke lapau je. Taruh seketu nak ladeng gua meminta pitih. Hutang lapau. Padu kan banyak lah. Patang ku sudah melambuk lah. Kuat kan melambuk. Jual. Padi masak. Mangka lalai. Tapi kuat masalah pitih. Hilang. Tak tahu suka apa air. Mamak din. Seorang tu seketu lah. Alah, you Kaleknya berhutang pitih kah Den. Janji sepakan. Ko lampek bulan malek. Aruhang bayi. Lah, Den panik kini. Iyo anak Pak De. Bang kau. Panju sudah nyajar yang mak ni. Tu. Kan yang ajar tak bawa aku lah. Tu dia kicing ke mak yang. Iyo mak, ajar taruh Den. Ni mak Den. Tak dalam beg belajar. Dah panjul. Tak tahu bang aku lahnya mai kiki ke mak ni. Tu bangi mak bang. Ya. Iyo. Tu, iyo pitih nah. Sang tiang dia. Laki sanju aku tu bayi aku dia. Anjam itu dia tuan din. Sanjo. Ya. Sanju dia bayi aku dia. Dia le malam berguna dengan kau nak. Malam dia mau gunung Ya. apa?
Tanam aku malam ada guna. Nak sanju deh. Tak ada. Mengas kau. Tak ada. Kau nunggu hari hujan. Pak, Hujan ada dia. dah kena hujan. Ayo dibuat ya. Tadi ni sepayang nampak dia lai. Tembak patuh ya. Tak awak tak? Yul! Astagfirullah. Baru sabanta kau den tinggal. Iya, Mak. Jadi, Mak. Mak. Tak adun kali padoman surang Allah kau manakan. Nyo bantu mati. Tapi dia nyalu aja. Yul! Anjol! Indak na ninya, indak na nito. Samo je. Ila malape kesudahannya. Sebentar barunya. Ayam terpawi di sembalang. Ya, nak buruk. Lah panek denai mencuba. Kiranya lape ka urang denai tapaga. Tahu? Sekarang dia condong. Tahu? Antara Pokok di awak tibu di buah hadape di urang. Cak seorang ya. Hah? Cak seorang Pak Den. Tu ndak lagi daerah mak lu dah. Oh, tu ketika mak dulu. Ya. Tahun 70-an dia tu. Tu terkenal benar lagu ini. Dia orang lek mak itu lagi mak pak dia lu. Iya. Pasik Tujuh Maro bagai lagu dia dulu mak. Lepas lagi Syekh je maru tu. Lain lah. Barangnya ikut yo. Dialah di hujan tengah hari. Tu badik tu. Ai lelaki. Mai. Lelaki je orang tertanya jangan ngengkit selalu leh. Kalau duit muka siang tang mari ke. Mau panjuli mak. 85 tu lah payah. Tapi kenakan nama. Yang kan kalau mak sama saya kaduanya pantang ditinggal. Di muka dan iya mak. Jadi mak. Dia ni perlu dipanjulan mak. Orang perlunya. Nyutang ada di gorat tu. Aduh, bang boleh pandainya lo mak. Iyo dia. Ya butangnya minta, kanya bang mak kadang lah minta. Tak malu mak dia kena kamak waktu itu. Ang kan akan lo. Dia mama sangkut pak. Oh iya Aku akan chairman ya. Ya. Tidak ada sekesangkuan dia kono. Nomor lah mau butang tu. Lah 3 kali masak pading. Tapi nya kadang tak ada nya sabu-sabu nya butang tu lah. Kau nak kakang sok lek. Tak ada kau dia segang kamak tadi aku nak diminta tu muka mak tadi nah. Orang menjaga nama. Ai sagan dia. Oh. Jadi Dia pakai tidur tu kurang. Dia kan sebagai ketua pemuda tu ah. Walaupun dia lu lantik lah dia. Tu orang dia apa tu ah tu dia perlu pitih. Galak mak nah. ya orang kan jadi kita muda lah. Yo, Ancak lah si Panjul nyo keahliannya banyak. ngicik nak pandai. Mengecek tapi kerajo tangkas. Tak tahu di keraju dia mak. Nang keraju tak warga ya nah. Sebagai pemuda tu awak harus berani magi. Wah, kau mengicik berbicara. Ya jalan lek dulu dalam kang garam kadang ada. Salah enggak 200 dah. Kau sana pitih untuk memayutang kasih kadai safety. Sitina. Itu kok mak marah dah kan nakam tu panjul tu ah. Jadi dia hutang lah 100 nah. Tapi ni nak ada dah menyabut hutang lo lek. Mana mu hanya menyabuk hutang dah. Kamu tu penuh penyaro dak. Itulah. Iyalah. Kau minjam gini kau. Minjam aku dia apa dengan ke panjul juga. Nak kecek ni yo. Macam utangan jo lah dan minta ke mamaang ya. Ya. Nak konyo dia buru-buru no jangan dia lah sayang kenyo tu mah. Kau dah duit yang pakai dah. Kau duit apa? Untuk balik karton, untuk apa namanya hias pos dulu. Lalu nak duit dia eh. Oh untuk mayas pos sundo. Iya dia pergi biaya hidup dia pergi. Adulah menangguh. Cocok sama jadi ketua pemuda. Denai tapaga akan ambil condong dia. Indah masa di awak tiba di urang dapet jua. Aku percaya saya kasih kalik dia makin pitih tante. Tanyalah kasih panjul lu. Malahnya. Dah ni gula sekolah. Sememang ku kok mangai-mangai. Kapan ku nya bawa lah. Dah biasa cabut sudah surang. Boleh. Bang. Dari mana bang? Dadu dari tadi mencari boleh yang lai. Mengapa bang?
Lai tahu boliang sia ko. Ai, Bang Kalek Panggali. Bang Kali ah. Bang Kalek Panggali. Salam piti boliang 100. Kini, Kini piti amak wak, Bang. amak boliang kan amak Bang Kali lo. Iya. Amak Bang Kali amak boliang ju. Jual. Iya. Ah, Salam piti bawa boliang Sarah. tu. Nyak piti. Tu bagian. Iyo. Kok beran. Baku bayi lek. Kok beran nama ni, Bang. Enggak berang dah. Sampai salam mak Bang Kali sampai salam je. Okey, cak mak ukur lah. Betul. Ya. Lah jujur Bang Kalek ah. Hai. Kau beran nama ada lain Bang Kalek. Sini piti bara. Ha, piti boliang bara. Piti boliang bara. Ni kau kira mak deh. Ampek. Empat, Tiga untuk boliang. 3. Siap untuk bangka. Kalek. Bangka pangga. Panggali. Ya. Tak sila. Lah. Iya mana Bang Kalek ah? Sadik boliang bodoh. Jadi. Sadik pintar. Banyak Siap. dah, Pak? Ya, siap dia Bang Kalek. 3 dek boliang. Ya. Ada boliang. Ada Bang Kalek. Siap pada lek Bang Kalek deh. Ada sih undang Bang Kalek. Sambo cuba dak. Coba dah. Adu pisang gai. Dah pakai rabuang. Pakai rabuang. Daging ah. Ada. Ada deh. Deh setting pada lek. Setting. Iya nak makan. Dah deh. Ha, pergi Bang Kalek sini. Pimbau sih deh. Ya, deh Tiga telefon. lemah. Telefon boleh ah. Ada deh. Ah. Ada Bang. Ya. Lelok Bang. Ya. Satu. Boleh yang 100. Ini nak masalah 100. Mak hitam 200. Pek 100. Aduh, je dana ni tiap malam minggu gini ya. Ini tak ke masalah panjul luku dia. Panjul di bawah dia. Lawan yang dia Jul. Tidak bang, tidak. Masih lanjut. Mak kau bantu tu je bantu stukar dah. Tapi jalan lu. Ngelak awak tu dibikin. Aduh, masa. Ayo ah. Cik beli santan saja kau itu. Malam balik ko. Lagi tidak nak Bang Kalek ko. Balik santan kolak stukar santan sumsum. Stukar suke. Tu mana? Dan suka je Din. Tu saliking nah. Setukar dah. Saliking. Dan kacik tu lagi makan nama dia setukar tak ada. Seliki dah. Alu layang lah Din tu saliking nama nah. Lah. Anda itu dan boneh Kalek di mana? Kalek. Dah. Oh, dah dia nyampe dah nah. Mangaya bang. Dah, ni lah dia lu tiran 100. Nyu berjanji ke dia nak sapakan nyanjul. Lah hampir bulan pitih dia lu nyu bayar dia. Anda nak berpitih sini Allah. Berapa tu? Tak sakatik dia Din. Berapa? Sakawik. Ah, 5. Sudah. Ni dah lecik dia nya. Pinyu sanju ni bayi tiran ko. Tiba dah hantu dia ngatu dia bikin. Ya mudah-mudahan nyu bayar ko. Petiran. Ya. Wah carilah. Iyalah sanju lah hari dak. Ya. Lah angkawan yang cek deh. Patutnya cari lain lah. Ya, ya tu dak kok bimbang tak ke. Tu dah lah lamu indak den. Sanjuan janji dia nyu. Inyu janji sanju je den. Ada pakai petang lah subuh dia nyu lah. Ya. Aje. Ambai lah utang lelek. Tu kare lah nyu dari dia lah yang padu nanda minta pitih dia nah. Apa dia awak? Oh kada kau menyalang. Mengemis ya. Kalau nak gigi di pedu lidah nah. Tidak ni ada bayi lah. Tu kok dia cari gini. Dia nyu tang tu. Pinyu bagai sen keperluannya. Apalah kakak dia yang ada Din. Nyu patang sanju dan aku jelas kapa jadi. Itulah dan kicik kau. Kan dan aku. Nyu berhati aja berpitih dan sanju. Kenyak. Dan tak bawa emosi sih dan cari pajar tu. Kadi pengai nyu dapat dah tu. Itu kaki nanti ke rumah desing. Sini ada sing ni. Ada. Rumah desa mah. Ni nah. Ande. Masa balik Nagari Din. Dia dua je jalan setapak leh. Ranya satu Dia mencari nyu ya. Entah pakai orang aloh yang dah kalau nak bersuun jadi cari-cari.
Undaknya nampak-nampak san. Balik dah. Jangan dia ikut lu. Dia makan boyo dan cari gila tak. Ang iyo mambil malu dan sang. Dia malu ah. Tiba-tiba si Kalek kemari. Amal soang banyak berutang kainyo. Dah aduh. Tapaso dia menuti utangan dan naging piti. Pangkuang bawa dia kekaryo ang bawa ang pai. Tinggal sebentang hilang. Ayo nak kalabak yang maksudnya panjul. Ang pangkuang bawa desang kole kang Sudan kiro indak. Ang pai saya kasinan. Awan ada narok kira awan ang pai. Ang bautang si Kalek dia nama pai ya. Pakama piti kan pai yang. Lama dia maksudnya. Ang jalian. Purutang lo sikit nak bak malu dan dama kenyataan. Ndak aduh dan. Ada do kejanyo ang botang lu ratui. Ada yang sebagai mama malu dia lebih nang deh. Ada soto-soto le dia. Dah. Dia kan hilang mulu. Dah ada sikit ala nak siang nak malam ang ada mau lurik kepada perintah dia. Lalu binti masyarakat. Awang, awang mabi dia. Misalnya lah binti mak dia yang dua tu ya. Ila samu bodoh mak ni dia nanti. Ada nak kecil bodoh. Ang kecil bodoh dia. Ang kecil bodoh dia. Kamu sadonya. Sudah butang sorry. Habis piti dead. Butang sorry. Habis piti dead.